Assalamualaikum semua, hai dan salam sejahtera. Nama saya Najmi daripada Kampunet. Akhirnya setelah beberapa seminggu lebih jugalah kan, aku tak update video. So hari ni aku nak video sikit berkenaan review telco iaitu Weebee. So aku nak review iaitu telco yang baru saja announce, dia announce lama dah, dipublikkan kemarin, iaitu Weebee ataupun hampa nak sebut Webear ke apa kah. Tak nampak, ikut suka hampa lah. Alright, so dia bagi sekali ada apa ni, lanyard untuk apa hampa nak guna, untuk apa lah, ikut suka hampa lah, hampa nak bagi apa untuk apa kan. Aku nak tayang dulu, aku ada 3. Sebab apa aku ada 3 tu lagi aku cerita. Dan agak sakit hati sebenarnya. Alright, so first aku nak cerita dulu apa tu Weebee. Alright, so first of all, Weebee tu ialah satu telco ataupun line telefon yang di mana hampa akan postpaid, iaitu bayar ikut bil lah, bayar kemudian apa semua tu kan. Weebee ni hampa boleh beli, sama ada hampa nak beli number baru, apa number yang depa ada tu kan, ataupun tukar number hampa yang lama and tukar terus ke line Weebee ni. Weebee ni dia dijanjikan lah kata unlimited data, unlimited call, SMS, tak ada kontrak apa semua tu. And harga dia ialah RM79 sebulan, tak termasuk GST, dan kena include syarat dia untuk nak dapat harga RM79. Alright, so syarat dia ialah harga asal dia ialah RM199 sebulan. But kalau hampa pelanggan customer streaming ataupun Unify ataupun P1, hampa akan tolak RM60 daripada tu. And kalau hampa ada phone yang list phone yang certified dalam depa punya sistem, hampa akan tolak lagi RM60, which is akan jadi RM79. Alright, so cara nak daftar dia simple je. Hampa pergi ke website dia, hampa tengok apa, interested ada website dia. Aku akan tunjuk sikit lah macam mana nak daftar apa semua. Screenshot sikit, hampa daftar, hampa register account and then add to cart, hampa bayar pakai bank account ke debit ke hampa nak buat. Tapi hampa akan kena bayar 106, iaitu memang ada 79, tapi hampa kena bayar dulu 106, basically deposit hampa lah kan. And then tunggu confirmation, and then dia akan post singkat ke rumah hampa. Depa akan pakai GDEX, dia akan hantar singkat lah via postage. Dia ada dia punya office dekat tak silap aku dekat KL dan Penang. So which is apa yang luar dekat daripada kawasan tu macam aku ni, so depa akan hantar lah singkat tu. Alright, so jom kita nak ke pendapat aku. Alright. Okay, first of all, pendapat aku berkenaan Weebee ni, mangkak tak? Mangkak. Alright, depa hantar aku 3 singkat. 2 singkat awal depa hantar aku iaitu rosak. Dua singkat ni rosak. And then apparently elok, aku dah nak minta, aku memang sakit hati ya kan, dah 2 kali hantar singkat rosak. Apparently depa tahu dalam sistem, depa suruh aku check apa, serial number, and then depa baru tahu kata singkat apa, bukan baru tahu lah, depa tahu kata batch tu rosak. But depa hantar 2 kali singkat rosak. So macam aku memang sakit hati gila kan. Sebab waktu aku apply tu a few week, tak silap aku 2 minggu aku tengah duk settle pasal isu singkat tu. And then singkat ketiga baru aku boleh pakai. Jadi kata depa singkat yang baru berwarna biru ni kalau nampak. Yang lama aku dah tak buang nak ambil pun. Yang lama warna oranye. Warna ni. Warna sampul ni. Right, so yang ni yang baru. Katanya lah. Kata singkat ni elok. Dah habis part yang tu, jom kita nak cakap berkenaan dia punya apa, speed. Alright, speed dia bagi aku kurang memuaskan. Especially 3G lah. 3G dengan 4G LTE. Seperti yang tahu, aku duduk kat Polis, aku bukan kawasan bandar. So, luar bandar. And aku akan tunjuk screenshot speed. So, first ni ialah dekat Seriap. Satu aku test dekat Seriap. Okay, hampir yang pun nampak. 3MB download. 3.9 untuk upload. And ni satu lagi aku test kali kedua. But seperti yang pernah nampak kan, 4 minit lepas tu aku test, dapat yang tu. Dia memang tak stabil lah. Sat okey, sat dok kan. And then aku test kanyak punya 3G. So ni kanyak punya 3G.
iaitu 7 MB upload sampai 400 KB. So function kan. Alright, and then LTE iaitu 4G. Okay, 4G ni tak semua tempat ada lah. Kalau hampa nak tahu kawasan tu, hampa boleh tengok coverage dekat dia punya website. And tapi first nak tunjuk ni dia punya speed 16 MB download. Okay, not bad, but it's not really something we could hope for lah kan, sebab dia tunjuk screenshot dekat KL Sunway sampai 90 MB download kan. Aku takkan dapat 16 kan. Taklah luar bandar kan. Tapi kanyak je. Seperti yang tengok memang speed dia tak stable lah dia punya upload. Sat okay, sat dok. And then benda yang paling sedih ialah dekat rumah aku tak akan beritahu rumah aku kat mana. Rahsia lah kan. Alright. And speed kat rumah aku tak ada LTE. Sadly rumah aku tak dapat LTE 3G 3 MB. And yang ni paling teruk, dia memang tak stabil. Sat okay, sat dok. Tapi mostly dok lah, seperti yang hampa tengok dekat gambar tu. Alright. So tu ialah speed dia. And then dia punya call ataupun SMS semua normal, hantar receive biasa. Tu tak ada anything unusual pun. But aku pernah baca review, ada orang review lah kan, yang katanya TAC tu, bila kita nak dapat confirmation SMS confirmation code daripada bank contoh kan, untuk nak bank in apa semua, dia ada problem sikit kalau kita pakai number WebBank ni, selalu tak dapat. Tu apa aku baca lah, bukan aku experience ni, aku baca dekat review online. Dan satu ni, kalau hampa nak tether, dia kena charge untuk 2 jam RM6.46. Okay, kalau hampa tak tahu apa tu tether tu, ialah basically nak buat hotspot lah. Hampa buat handphone hampa jadi hotspot wifi kan. Hampa nak buat tethering tu, hampa kena bayar. Okay, 2 jam sama RM6. So, mereka pandai lah, data unlimited kan. Kita nak buat hotspot, nak bagi orang main pakai, tapi dia buat dia charge untuk 2 jam RM6. RM6.46 tu lah. So akhir kata, bagi aku tak berapa nak recommend lah Weebee ni untuk siapa yang duduk kat kawasan pedalaman. And kalau hampa nak teringin kat nak hampa boleh check dia punya coverage. Dia ada 2 coverage yang dia label itu, ada 3G dengan 4G. So kalau hampa nak nak sangat 4G kan, hampa boleh check kawasan rumah hampa tu ada ke tak, ada kat dia punya website. And aku akan letak dekat description kat dia punya link website, so hampa boleh check out. And customer service dia bagi aku okay, tapi renyah, lambat dan usually depa reply lambat, lewat pagi 2-3 pagi baru depa reply kan. And management depa masih lagi serabut. Sebab aku try contact dengan Facebook kan, dengan social media punya team. But then aku bila in contact with depa punya tech support, depa tak dapat info apa yang aku contact dengan Facebook punya team. So basically depa punya tu agak serabut. Aku tahu lah depa duduk department lain kan, masing-masing ada kawasan department, but they have to in contact lah apa customer ni, apa yang nak, apa dia contact kan. Sebab bila aku contact kau ni, dia suruh contact kau ni, bila kau ni contact kau ni balik kan. So macam pening lah during that time, especially waktu berlakunya aku punya case tu lah, yang kat 2 minggu problem tu. Memang agak sakit hati. Memang kalau hampa tengok aku punya Facebook page, memang aku maki lah, memang aku geram, memang mangkak dia boy. Personally aku mungkin akan guna 2-3 bulan tengok. So kalau aku tak ada improvement, mungkin aku akan terminate. Sebab walaupun data dia unlimited kan, tapi dia punya speed memang tak stable. Sat okay, sat down. Lepas tu ada certain time tu sampai 100 KB je download dengan upload. Memang slow sangat-sangat. Lepas tu kalau aku nak dapat speed yang okey, aku kena pergi sampai Kanyak lah, apa lah kan. Memang which is tak kisah sebenarnya nak drive pergi Kanyak semua. Tapi renyah lah kan bila kita nak upload semua. Kalau boleh senang nak duduk satu tempat lah, dekat studio aku ni lah kan. Kalau senang, tapi basically memang tak boleh. So disebabkan speed tu juga, aku tak boleh guna untuk nak stream game apa semua. Sebab aku expect boleh pakai kan. Memanglah nak tether kena bayar RM6. Bayar RM6 aku tak ada lah kisah sangat. 2 jam boleh lah kan. But then bila speed tak stable macam tu, aku nak stream game pun tak boleh, sadly. So alright, so setakat tu lah review Weebee whatever the name is. Aku dah sakit hati lah. Even right now aku pun dah tak apa nak pakai sangat lah. Aku pakai aku punya Celcom 3G first goal aku tu lagi better. Yang speed at least dia stable. Banding yang ni memang tak stable langsung. And aku nak beritahu kata review ni memang review, bukan disponsor dia apa. Memang ni jujur khas daripada pengalaman experience aku, apa yang aku
terima dia punya servis apa yang aku dapat, apa yang aku bayar. So setakat tu lah review Weebie ni. And aku minta maaf sebab tak update banyak konten. Problem menetang ni lah, problem ni lah. So jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum. Locking down the objective. So, nombor 8 ialah Dragon Ball Z Budokai 3. Okay, aku suka